Tips kumpul duit kahwin RM40,000 dalam masa 3 tahun. Untuk adik-adik yang nak kahwin pada tahun 2028, save dulu video ni supaya tak hilang. Kalian ada 3 tahun lagi untuk sediakan dana perkahwinan. Ajak pasangan anda sama-sama mula buat simpanan emas dari sekarang. Saya sarankan kalian target simpan 100 gram di dalam masa 3 tahun, iaitu selama 36 bulan. Cara ini mudah sangat. Yang pertama, buka akaun emas masing-masing. Perempuan simpan 1.5 gram sebulan dan yang lelaki juga simpan 1.5 gram sebulan. Konsisten selama 36 bulan, cukup saja 3 tahun nanti, kalian dah ada 108 gram emas sebagai simpanan. 100 gram hari ini nilainya lebih kurang RM45,000. Tetapi, emas akan meningkat nilainya antara 8 sehingga 10% setahun. Selepas 3 tahun, sebenarnya simpanan kita dah ada lebih daripada RM45,000. Gunakan sebahagian simpanan emas itu untuk mas kahwin ataupun hantaran. Yang selebihnya, adik-adik boleh gunakan untuk kos perkahwinan. Senang kan? Jadi, simpan emas dengan ilmu, insya-Allah pasti akan tercapai matlamat. Bagi adik-adik yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh hubungi saya, mesej saya, tinggalkan nama dan kontak nama. Saya akan bantu anda sebaiknya. Follow for more.